يا رب Terata ini menjadi saksi akan kelahiran seorang pendidik murabbi yang besar sumbangannya kepada dunia pendidikan pada tanggal 1 September 1956. Tuan Haji Ishaq bin Nafiah yang lebih mesra dengan panggilan Ayub oleh penduduk kampungnya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Parit Tongah pada sekitar tahun 1963 sehingga tahun 1968. Allah yarham ayahanda beliau telah menghantar beliau ke Madrasah Al-Falah bagi mendapat pendidikan menengah. Atas keputusan yang cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia dan sijil 4 sanawi, Tuan Haji Ishaq telah ditawarkan untuk mengikuti kursus asas perguruan SRU 8 di Maktab Perguruan Bahasa Kuala Lumpur. Tuan Haji Ishaq memulakan karier sebagai seorang pendidik di SK Tapah 1 pada tahun 1978. Pada tanggal 28 Julai 1984, Tuan Haji Ishaq bin Nafiah telah menamatkan zaman bujangnya apabila mendirikan rumah tangga dengan gadis pilihan hatinya, iaitu Cik Saadiah binti Sa'ad. Hasil perkongsian hidup bersama Puan Saadiah Sa'ad, Tuan Haji Ishaq bin Nafiah telah dikurniakan 5 orang cahaya mata, tetapi seorang telah kembali ke rahmatullah. Ketika ini, Tuan Haji Ishaq bin Nafiah telah mempunyai 2 orang menantu dan 2 orang cucu yang menjadi penawar ketika kesunyian. Azam, iltizam dan tawakal yang tinggi merupakan falsafah hidup Tuan Haji Ishaq bin Nafiah. Pada tahun 1998, Tuan Haji Ishaq bin Nafiah bersama istrinya telah meninggalkan anak-anak yang masih kecil seketika demi menyahut seruan Kaabah. Sepanjang perkhidmatan beliau sebagai pendidik, Tuan Haji Ishaq bin Nafiah telah berkhidmat di 7 buah sekolah, iaitu SK Tapah 1, SK RKT Bersia, SK Temelung Lenggong, SK Bukit Sapi, SK Methodis Parit Buntar dan SK Gunung Semanggul sebelum berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Teluk Medan mulai tahun 2002. Komitmen Tuan Haji Ishaq bin Nafiah dalam bidang pendidikan bukan sahaja ketika di dalam kelas, malahan melangkaui setiap program penghayatan Islam. Sesungguhnya, Tuan Haji Ishaq bin Nafiah adalah tulang belakang kepada setiap program penghayatan Islam di mana sahaja beliau berkhidmat. Ketika menerajui panitia pendidikan Islam, pelbagai program telah beliau rancang dan laksanakan bersama warga pendidik SK Teluk Medan. Antaranya ialah program Tasmi', Kem Salat, Pemantapan Al-Quran dan Jawi, program Ihya Ramadan dan program Khatam Al-Quran yang dilaksanakan setiap tahun. Malahan, program kajian tindakan beliau yang bertajuk Qunut Berantai digunapakai oleh Jabatan Pelajaran Perak sebagai program pembestarian solat. Namun begitu, kegiatan sukan dan permainan turut tidak beliau pinggirkan, selaras dengan tuntutan syarak yang mementingkan kesihatan diri demi kecerdasan minda. Ringkasnya, Tuan Haji Ishaq bin Nafiah adalah idola bagi warga SK Teluk Medan. Setiap butir kalimat yang lahir dari mulutnya adalah mutiara yang amat tinggi nilainya. Dari segi tugas, beliau seorang yang sangat dedikasi, memberi sepenuh tumpuan terhadap murid-murid di bawah didikan beliau. Satu perkara yang tak dapat saya lupakan ialah tentang sikap beliau ingin memberi pendidikan secara sempurna kepada anak muridnya. Sebagai contoh, dalam masalah yang berkaitan dengan mandi wajib untuk murid-murid yang agak lemah, beliau sanggup datang, beliau sanggup menyuruh kanak-kanak murid-murid ini datang ke sekolah pada hari Sabtu, mengajar secara teori
dan praktikal sekali. Keterampilan ibu dan ayah adalah penentu kejayaan anak-anak. Atas asuhan beliau dan isteri, 2 orang daripada anaknya telah berjaya menggenggam segulung ijazah dan seorang di semester akhir IPG kampus Tuanku Bainun, manakala yang bongsu masih menuntut di College University Insaniah. Bagai kuah tumpah ke nasi, pada tahun 2005, kedua-dua anak Tuan Haji Ishak bin Nafiah telah dinobatkan sebagai qari dan qariah pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Perak Darul Ridwan. Sumbangan Tuan Haji Ishak bin Nafiah terhadap daerah Krian khususnya bidang MTQ amatlah besar. Selain sering dilantik menjadi Hakim MTQ, beliau juga merupakan salah seorang jurulatih MTQ daerah Krian dan Negeri Perak. Sepanjang saya bersama dengan Tuan Haji Ishak, lebih daripada 15 tahun dia berkhidmat di daerah Krian, dan kita melantik beliau menjadi jurulatih peringkat daerah bahagian tilawah. Sikap beliau tak pernah menolak, bercakap dengan siapa juga dengan keadaan lemah lembut dan senyum, lemah lembut dan senyum. Jadi itulah yang ada pada saya, Ustaz Ishak, seorang yang begitu hebat pada saya, lembut dan senyum. Kemudian bidang tilawah ni kita rasakan memang suka nak dicek-ganti. Rasanya agak sunyi lah kerana ketiadaan Tuan Ishak ni. Atas kepercayaan masyarakat terhadap beliau, Tuan Haji Ishak bin Nafiah telah dilantik sebagai imam merangkap bendahari Masjid Jami' Kampung Matanggerdu. Di samping turut memegang jawatan sebagai pengurusi Sarawak Al-Faizin Taman Serai Permai, di mana tempat beliau tinggal. Hanya jauh hari yang mengenal Madikam. Atas sumbangan besar beliau kepada dunia pendidikan, Tuan Haji Ishak bin Nafiah telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang Kementerian Pelajaran sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1995, tahun 2002 dan terakhir pada tahun 2011. Bagi pihak Jabat Pelajaran Daerah Krian merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ishak yang memberi perkhidmatan yang sepenuhnya khasnya tentang tilawah, dan di atas sumbangan Tuan Haji Ishak kita harap Allah akan mengira sebagai suatu perkhidmatan yang diberi ganjaran pahala. Tanggal 31 Ogos 2012 mencatat sejarah dalam diari hidup Tuan Haji Ishak bin Nafiah. Beliau bakal meninggalkan sejuta kenangan manis pahit bersepanjang 35 tahun dalam dunia pendidikan. Namun baginya, perjuangan bagi memartabatkan agama, bangsa dan negara masih belum tamat selagi nyawa dikandung badan. Justru, warga SKTM mengucapkan selamat bersara Tuan Haji Ishak bin Nafiah.